Sabda Nabi, man ghassala mayita, barang siapa memandikan mayat, falyagtasil, maka hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu, dan barang siapa yang pikul jenazah, falyatawadda, maka hendaklah dia ambil wudu. Perintah dua sini. Siapa mandi mayat, hendaklah orang itu mandi. Siapa yang pikul saja tak mandi, dia pikul je jenazah. Walaupun pikul sekejap, kata ulama, daripada atas masjid terus masuk lampeng, 10 kaki dia pikul, sunat mengambil wudu. Faham? Jadi kalau kita tak dengar hal-hal, kita tak ambil wudu. Malah ni kita baru faham, rupanya kalau kita pikul mayat, sunat ambil wudu. Kata setengah fuqaha, mayat itu umum. Mayat yang belum dimandikan, mayat yang sudah dikafankan, semuanya umum. Siapa pikul, siapa akad, sama ada pikul atas bau atau jeng-jeng gini saja, nah, sama ada jauh ataupun dekat, sunat ambil wudu. Kalau tukang mandi, sunat mandi. Itu ilmu baru. Nah, ada orang tahu dah, tapi ada orang baru tahu malam ni. Nah, pikul mayat rupanya sunat ambil wudu. Mayat ni masa kita pikul, mayat tu cakap. Mayat cakap. Lepas tu suruh mari dengar. Baru banyak pengetahuan. Bila banyak pengetahuan, doa jadi cakap bumbung. Nah, mayat ni bila bubuh kita akad, dia cakap. Dalil Nabi SAW bersabda, iza wudi'atil janazatu ala aqabihim, apabila diangkat mayat lalu diletak atas bahu orang yang mengusung, in kanat salihatan, Nabi kata jika mayat itu orang baik, orang semayang, orang puasa, orang tutup aurat, orang tolong orang yang baik, maka qalat, mayat itu akan berkata, qaddimuni, cepat bawa aku ke kubur, cepat bawa aku ke kubur, jangan lambat-lambat. Sebab apa? Sebab tu Nabi kata dalam sebuah hadis, asri'u bil janazah, segeralah kamu hantar jenazah ke tempat akhir, iaitu kubur. Kenapa mayat berkata qaddimuni, cepat? Dalam hadis yang lain, mayat orang mukmin bila dicabut roh, ditunjukkan tempat duduknya selepas mati, iaitu kalau di dalam alam barzakh, riyadul jannah, kebun syurga. Jadi tengok tempat sedap, kita nak pergi selalu ke nak pergi lambat? Nak pergi selalu lah. Kalau Terengganu derah. Kalau bahasa Terengganu derah. Kalau Arab qaddimuni. Itu bahasa Arab.